Sebab itu kalau tuan-tuan baca dalam kenyataan media, YB Rafizi ada menyebut dia lebih rela untuk turun ke akar umbi dan menyantuni dan meyakinkan akar umbi dan juga pengundi atas pagar. 100,000 pengundi tolak 5,000 yang memang solid. Pengundi ahli PKR tadi kita ada berapa tuan-tuan? Kita ada 95,000. Yang mana 95,000 ini adalah pengundi-pengundi yang memilih untuk tidak menyertai. Sebab itu saya hairan. Ini saya keluar topik sekejap tuan-tuan. Saya cuba sampaikan dalam keadaan yang sangat perlahan supaya tidak tidak terlalu laju. Tuan-tuan bayangkan, sebab itu saya hairan bila dalam minggu lepas, tak silap saya, minggu lepas ada isu bagaimana Cyber Trooper parti ataupun Cyber Trooper Pakatan Harapan, Cyber Trooper Kerajaan Perpaduan menyerang golongan-golongan non-partisan. Kita sekarang ni tuan-tuan, kita kena sedar. Kita rasa kita kuat sebab kita kerajaan. Tetapi golongan atas pagar ataupun non-partisan inilah yang menentukan. Yang menentukan siapa yang akan menjadi kerajaan pada PRU akan datang. Sebab itu bila saya tengok dinamik seminggu yang lepas, bila cyber trooper kerajaan menyerang golongan-golongan non-partisan ini, saya rasa ini satu langkah yang sangat tak bijak. Sangat tak bijak. Dalam bahasa mudahnya sangat bodoh lah tindakan ni.